Jadi buka je pintu tengok ayah budak tu. Mari beritahu bahawasanya anak dia sudah meninggal dunia. Lepas tu antara pengalaman tu memang banyak lah. Pengalaman tu memang banyak di sini. Sebab dengan tempoh masa yang lama tu memang banyaklah pengalamannya. Tapi pengalaman yang paling saya ingat sampai hari ni, yang saya tak mungkin boleh lupa lah, iaitu bila salah seorang daripada pelajar asrama meninggal apabila saya pergi hantar dia balik di rumah. Kisahnya macam bermula. Kisahnya ialah pada malam tu berlaku histeria di asrama puteri. Jadi masa tu saya warden, jadi budak pergi turut saya di kuartus. Saya turun dalam lebih kurang pukul 12.30 malam. Turun, lepas tu tengok budak histeria apa semua sekali. Lepas tu selesaikan budak histeria tu dulu. Kemudian ada pelajar beritahu ada budak demam. 2 orang dalam bilik sakit. Jadi saya pun pergi tengoklah pelajar 2 orang tu. Tanya-tanya, mana semua pergi klinik belakang dah. Cuma hak seorang tu dia tak ada kesan. Hak seorang tu okey, lepas pergi klinik. Hak seorang lagi tak ada kesan gapo. Di klinik pun duk lagu tu juga. Makin teruk ada. Jadi saya pun malam tu duk mikir, jadi nak pergi atas dia lah, atas dia balik rumah. Jadi kalau dia duduk pun tak ada orang nak jaga juga, nak tolong. Jadi pergi atas rumah dia malam tu pukul 1 lebih, pergi atas. Lepas tu lepas atas tu saya balik kuartus apa semua sekali, balik sekolah. Kemudian bangun pagi esok, lepas je sembahyang subuh, tiba-tiba bunyi orang ketuk pintu kuartus. Jadi ingat ke budak ke gapo ke, jaga ke. Jadi buka je pintu tengok ayah budak tu. Mari beritahu bahawasanya anak dia sudah meninggal dunia. Jadi saya pun terkejut lah, memang kejut sangat lah. Dan terkejut. Lepas tu saya pun tanya juga ayah dia. Ayah dia kata lepas pada ustaz pergi atas tu, dalam pukul 3 lebih, saya pergi hospital pula sebab dia makin teruk. Jadi pergi atas hospital di Sungatong, klinik Sungatong. Kemudian dia pun dalam pukul 4.30 lebih kurang 4.30 ke pukul 5 tu lah dia meninggal di hospital, di klinik. Jadi selesai awak balik anak gapo, dia pun marilah sekolah, mari rumah saya, royak, mari kuartus royak saya, anak dia meninggal tu. Jadi memang terkejut lah, sebab kita baru je pergi atas dia, baru tak sampai berapa jam pun. Ingat ke okey lah balik rumah, ada juga. Jadi rasa memang sedih, dan rasa benda tu sampai kalau ni saya pun memang teringat lah. Sebab budak tak ada masalah. Gitu je. Jadi ada tak kadang-kadang ustaz gitu ustaz memang selalu teringat benda tu kalau ustaz tu rasa? Memang teringat. Kalau pergi memang teringat. Saya lepas tu kalau gapo-gapo budak asrama lepas pada tu demam ke sikit ke gapo ke, memang saya atas suruh balik lah. Balik lah. Suruh ayah mari ambil ke gapo ke. Sebab kita nak jenguk sepanjang masa kita tak ada. Jadi kita tahu je kalau boleh suruh ayah mari ambil. Kalau dia demam ke apa, senang cerita. Jadi kalau tak, takut kita yang dipertanggungjawabkan ni lebih lagi masalah tu berlaku. Kalau berlaku di asrama tak tahulah lagu mana. Gitu. Waktu memang tak boleh nak lupa lah saya waktu tu. Sampai hari ni pun masih teringat lagi lah cerita tu.